Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. So, untuk makluman, kita PHMM bukan saja kita membantu untuk mangsa alung, pinjaman wang blesen, siapa kena scam, hilang duit dalam pelaburan. Tetapi kita juga membantu kepada siapa yang pernah ataupun terlibat dalam kegiatan dadah. Okey. So, kita kat sini, apa yang kita buat? So, kita akan ambil siapa yang berada dalam kegiatan dadah, kita akan ambil dia. So, tiada sebarang charge. Apa yang kita akan buat di sini, kita akan memberikan diorang tempat tinggal, makan dan juga kita akan mengubah dia keluar daripada hidup dadah tu dan buat dia berjaya. Okey, hari ni, so I ada beberapa soalan untuk you all. Siapa nak jawab dulu? Salah seorang memperkenalkan diri. Siapa nak? Saya bang. Okey, cakap dekat mic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Saya pernah mengambil dadah sebelum ni. Tapi sebelum ni saya tak kenal siapa keluarga saya. Semenjak saya ada kat sini, saya kenal saya punya keluarga, family baru. Tak kenalkan diri dulu. Okey, tak payah cakap nama, tak payah cakap umur. Umur boleh. Nama, umur. Nama saya Hairul, umur saya 30. Okey. So, bagaimana kehidupan anda sebelum ni? Sebelum ni kehidupan saya tak tentu arah. Kata orang duduk diam pun macam telinga ada orang cerita sana sini. Padahal kita duduk diam je. Memang tak inilah, tak senang. Tapi bila saya dah duduk sini kat PHMM, alhamdulillah saya senang, sangat gembira. Saya dapat keluar daripada kehidupan dadah tu. Okey. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi pada waktu tu masa you ambil dadah? Cabaran. Cabaran besar tu rasa macam takut lah. Takut, gelisah, lagi satu tak tenang. Hidup pun macam rasa tak tentu arah. Okey, siapa nak jawab next? Okey, bilakah anda sedar bahawa hidup perlu berubah? Selepas saya jejak kaki di sini, di PHMM. Okey, apa yang mendorong anda untuk mencari bantuan ataupun berubah? Siapa yang bawa you sini? Saya punya family. Family. So, sebelum family you bawa ke sini, ada tak you fikir nak berubah? Ya, ada. Tapi saya tak berjaya. Sebab tu solution dia bila saya ke sini, alhamdulillah. Okey. Bagaimana perasaan anda ketika pertama kali datang ke PHMM? Cakap benda yang jujur. Okay, untuk pertama kali saya datang ke sini, saya rasa macam tak percaya lagi kat sini. Tapi selepas tak sampai 1 minggu saya dekat sini, saya nampak kat sini jalan untuk saya berubah. Masa depan saya. So, kenapa yang you rasa tak percaya? Mungkin sebab saya mungkin kata shock. Saya daripada Penang. Datang ke sini, jumpa dengan macam-macam orang. Okey, next. Siapa nak jawab? Okey, apa yang anda fikir tentang masa depan ketika tu? Itu saya fikir memang ada target, ada plan untuk masa depan. Tapi selalu usaha, selalu cuba tapi tak berjaya. Sebab Cakap keluar selalu sikit. dah ada plan, cuma